kerana menonton berita utama 27 Jun. Saya Sim Mansur dan rakan penyampai. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Fasa 1 kawalan pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara diteruskan hingga pertengahan Julai. Waktu operasi kedai makan dan restoran 6 pagi hingga 10 malam bermula esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fasa pertama kawalan pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara diteruskan mungkin sehingga pertengahan Julai ini. Ia dilanjutkan ekoran jumlah kes positif COVID-19 masih di atas paras 4,000 kes sehari. Serentak dengan itu, satu bentuk bantuan tambahan yang lebih komprehensif berangkumi semua kumpulan masyarakat akan diumumkan. Dan menyedari ramai masih terkesan ketika ini, bantuan tambahan yang lebih menyeluruh akan diumumkan esok atau lusa yang membabitkan 12 juta individu atau isi rumah. Dalam hal itu, kerajaan Thailand turut melaksanakan sekatan baru COVID-19 khususnya di Bangkok. Pelaksanaannya yang bermula esok selama 30 hari itu meliputi beberapa bahagian dan wilayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kem olahraga bakal menyaksikan 2 atlet tampil membawa cabaran negara di Tamasya Olimpik Tokyo bulan depan. Namun, ianya akan terjawab pada Selasa ini selepas sesi kelaikan atlet olahraga Olimpik berakhir menyaksikan atlet lompat tinggi kebangsaan Lee Pak Wei kini berada dalam landasan terbaik untuk layak ke Tamasya berkenaan secara merit. Sekaligus bermakna tiket wildcard secara automatik akan diberikan kepada acara olahraga wanita dan kini nama pelari pecut 100 meter Azrin Nabila alias antara yang disebut-sebut menjadi calon pilihan. Sekian berita utama. Mengakhiri paparan malam ini, saksikan usaha 2 individu menggamit kenangan lalu di Hong Kong dengan mereka cipta model mini zaman silam kota metropolitan itu. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Kalau kita masih tak ada hasil siasatan itu, orang tak boleh move on. Okey, kerana Faizal Halim bukan aset negara. Kementerian Belia dan Sukan tampil dengan pendirian mengenai kemerut terkini bola sepak tanah air. Kilang raih jutaan ringgit proses sisa elektronik secara haram diserbu. 10 warga asing ditahan. Di Ibu Negara, polis tumpas geng pecah rumah golongan mewah, jam mewah dan barang kemas 4 juta ringgit ditemui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemelut bola sepak tanah air kriket ini akan berterusan selagi tidak ada keadilan dalam kes serangan asid ke atas tonggak Selangor FC dan skuad kebangsaan Faizal Halim. Dalam membuat pendirian itu, Kementerian Belia dan Sukan menegaskan ia mengambil serius titah murka Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah semalam terhadap Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan FAM dalam menangani ancaman keganasan terhadap pemain bola sepak termasuk Faizal. Seorang ahli perniagaan kerugian 7 juta ringgit selepas rumahnya di Bukit Damansara, Ibu Negara dipecah masuk 8 penjenayah dalangi warga Amerika Latin 31 Mei lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 6 lelaki warga asing dan 2 wanita tempatan telah ditahan di sekitar Ibu Negara dan di Bangkok dengan kerjasama pihak berkuasa Thailand.
Lebih 500 laman web bersifat lucah dan bersifat sumbang disekat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bermula Januari hingga awal bulan ini. Tindakan itu dilakukan hasil pemantauan serta aduan yang diterima daripada orang awam. Sempena ulang tahun ke-40 dan penganjuran Karnival Jom Heboh edisi Melaka bermula esok sehingga hari ini, stesen televisyen TV3 bersama barisan personalitinya menyatuni masyarakat setempat di negeri itu. Selain menjadi medium antara masyarakat dan kerajaan, ilmu berkaitan kewartawanan juga dikongsi melalui program khidmat masyarakat siang tadi. Program School Activation yang diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh ini bertujuan menggalakkan persekitaran interaktif selain meningkatkan pelibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti yang diadakan. Selain memberi peluang pelajar mengekspresikan kreativiti mereka dengan lebih yakin. Program yang bermula jam 9 pagi sehingga 12.30 hari tadi dihadiri lebih 200 pelajar. Turut serta Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Muhammad Yusri Seman, Pengarah Pemasaran Kreatif dan Komunikasi Rangkaian Televisyen Media Prima, Farah Syamsuddin dan Pengetua SMK Air Keruh, Tuha Arifin. Kami amat banggalah dengan pencapaian murid-murid sekarang yang lebih berminat dalam media masa atau teknologi. Jadi kami memang mengalukan generasi muda untuk berkecimpung dan belajar terutama menjadi kreatif dalam bidang ini. Kalau mereka berminat nanti boleh menjadi internship mungkin di pejabat kami. Antara personaliti TV3 dan TV9 yang hadir, Amirul Hakim Lokman, Fatin Hamimah Yusof, Irfan Ali dan Fahiz Arif. Selain artis terkenal tanah air, Reza Rosli, Merkin dan Putri Kariza. Pelajar-pelajar kami dapat pendedahan, khususnya contohnya macam kami telah pun memenangi video kreatif wartawan muda di peringkat Negeri Melaka dan akan pergi ke peringkat kebangsaan. Jadi peluang yang ada ni yang diberi oleh pihak media Prima ni dapat digunakan sebaik-baiknya oleh anak murid saya. Macam mana untuk kita nak kembangkan antara bakat dan juga seiring dengan pengetahuan. Sebab kadang-kadang kita tahu kan melihat kepada pelajar-pelajar mereka masih lagi mencari-cari apa yang mereka perlukan dalam kehidupan, career growth mereka ataupun apa yang mereka ingin jadi untuk kerjaya mereka akan datang. Salam sejahtera. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Datuk Hamidin Mohamad Amin sudah memohon perkenaan untuk menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sesudah kenyataan murka baginda yang turut menjurus kepadanya. Datuk Hamidin memaklumkan beliau sudah menghubungi pihak Istana Selangor mengenai hasrat itu bagi segera menjelaskan situasi yang berlaku. Laporan itu tadi mengakhiri Semasukan malam ini. Paparan antarabangsa selepas ini bersama Yasir. Saya Faris Fikri Zulkarnain. Assalamualaikum dan salam hormat. Buletin utama berakhir di sini. Jangan lupa ke Karnival Jom Heboh di Melaka bersama TV9 bermula esok hingga 30 Jun dari jam 9 pagi di dataran MITC Melaka. Anda juga berpeluang untuk rasai pengalaman menyampai berita bersama penyampai Buletin TV9. Itu Assalamualaikum dan selamat malam. Beramah mesra bersama barisan hos NLTO Fastro Radio Muaz Muhammad Ila